Hari ini Sultan Selangor keluarkan titah puji dua orang pemimpin, Najib Razak dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana berjaya mensiapkan LRT3 Shah Alam, yang mana LRT ini menghubungkan daripada Kelang, Shah Alam dan Kuala Lumpur. Sebenarnya idea LRT3 ni adalah idea daripada Tuanku Selangor sendiri pada tahun 2015. Najib umum LRT3 ni, tapi tak dapat dilaksanakan kerana pada tahun 2018 pada waktu PRU Najib Razak jatuh. Kemudian naik pula Dr. Mahathir jadi PM selama 22 bulan. Waktu zaman Dr. Mahathir ni lah projek LRT3 ni dikecilkan dan dikurangkan stesen pada waktu tu. Zaman Muhyiddin Yassin, zaman Ismail Sabri jadi PM, projek ni masih lagi tak nampak apa-apa. Kerana waktu tu tak ada kestabilan politik, masing-masing sibuk nak tebuk atap, sehinggalah naik Anwar Ibrahim menjadi PM. Dengan kestabilan politik yang ada, projek LRT3 Shah Alam ini dapat diselesaikan dan ada penambahan sebanyak 5 stesen, geng. LRT Shah Alam ni siap adalah usaha dari pelbagai pihak merentas pentadbiran kerajaan. Maksudnya apa? Maksudnya jangan kita nak claim seorang-seorang kata kita ni idea kita apa semua, tapi sebenarnya idea daripada Tuanku Selangor sendiri, geng. Jangan nak claim lebih-lebih,